Pelakon Fatah Amin meluahkan rasa terima kasih kepada semua peminat yang tak pernah berhenti mengundi sampai dia berjaya bawa pulang 2 trofi di anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-37, aktor filem popular dan juga artis kontroversi popular. Menurut Fatah, atau nama penuhnya Abdul Fattah Mohamed Amin, 35, kemenangan ni bukan kejayaan dia seorang. Sebaliknya, ini hasil sokongan peminat yang setia ikut perjalanan seni dia sejak awal dulu lagi. Fatah kata, dia sangat menghargai peminat yang sentiasa ada dengan dia, dari dulu sampai sekarang. Tambahnya lagi, ABPBH memang anugerah berasaskan undian peminat, jadi kemenangan ni sebenarnya milik peminat sepenuhnya. Peminat sanggup mengundi siang malam, siap tolong kongsikan kempen dekat media sosial. Jadi bagi saya, trofi ni lebih kepada hadiah untuk mereka, katanya. Dalam masa sama, Fatah mengaku dia tak letak harapan tinggi untuk menang kategori aktor filem popular, sebab semua calon lain pun hebat dan masing-masing ada pengaruh tersendiri. Bila ditanya tentang kemenangan kategori artis kontroversi popular pula, Fatah tak menafikan dia agak terkejut bila namanya diumumkan sebagai pemenang. Katanya, dia sendiri tertanya-tanya sejak bila kategori tu wujud. Lepas saya tanya pihak produksi, barulah saya tahu kategori ni sebenarnya pernah ada sebelum ni, cuma dulu namanya artis sensasi popular, katanya sambil berseloroh. Malah, Fatah turut bergurau dengan wakil ABPBH, bertanya sama ada betul dia dianggap artis kontroversi. Katanya, peminat sendiri tahu dia bukan jenis yang suka cetuskan kontroversi, tapi dia terima kemenangan itu sebagai satu rezeki. Menurut Fatah, ABPBH memang sangat dekat dengan peminat dan mungkin peminatnya teruja melihat namanya tercalon dalam kategori tersebut. Apapun, bagi Fatah, sama ada tercalon atau menang, sokongan peminat tetap paling penting. Setiap kemenangan akan dijadikan pembakar semangat untuk dia terus bekerja keras dan beri yang terbaik dalam kerjaya seni.